So, ini kita punya chicken tenders. Kita ada set A dan juga set B. Okay, set A, tenders kita 4 ketul dengan satu signature sauce. Sauce ni yang kita buat homemade. Memang kita buat kat central kitchen kita. Dia punya ingredient pun ingredient premium, termasuk cupai mayo, kita ada yogurt, and kita ada lemon, garlic, dan kita ada lada hitam lah. Okay, dan lagi satu kita ada sos terbaru kita. Ini dipanggil sos suki. Dia inspired by suki ya sebenarnya. So bila korang rasa, dia memang pedas-pedas lemak. Assalamualaikum semua, nama saya Amin atau dipanggil sebagai Mr. Daddy lah. So, saya merupakan owner dan juga founder Mr. Daddy ni, yang mana tercetusnya Mr. Daddy ni tahun lepas pada bulan Jun. 5 hari bulan Jun 2025. Sama dengan wife saya punya birthday lah, tarikh tu. Itu yang specialnya. Saya ada anak. So, anak saya duk panggil Daddy, Daddy, Daddy. Anak saudara pun banyak duk panggil Daddy Amin, Daddy Amin. Dulu awalnya Daddy Amin. Daddy Amin, Daddy Amin. Lepas tu, okey. Wife pula cakap, apa kata kita buat Mac Daddy? Catchy sikit nama dia, kan? Alright, tu yang startnya Mac Daddy tu, daripada anak buah panggil apa semua panggil kan. Orang duk panggil Daddy Amin, Daddy Amin. Itulah tercetusnya brand Mac Daddy tu. 3 bulan pertama kita beroperasi, kita mendapat surat cinta lah daripada brand yang terkenal. So saya pun tak nak sebut brand tu. So daripada situ kami pun terpaksa mengubah segalanya. So kita terpaksa rebrand kepada Mr. Daddy. Bila orang sebut Mr. Daddy je, oh chicken tenders, ayam goreng. Sebab dah terlalu banyak fried chicken. So kita tak nak benda tu terlalu klise dan common. So that's why kita guna nama yang lebih commercialized dan catchy. Dia daripada awal sebenarnya saya pernah buka franchise orang. Menjual ayam goreng juga. Cuma masa tu keadaan yang membuatkan saya buka franchise tu disebabkan saya dan isteri kehilangan kerja. So kita ada last saving, yang itu saja yang kita ada untuk kita buka bisnes. Dan selepas setahun tu ada sedikit pertelingkahan lah. Daripada situ challenges dia datang lah. Masa tu saya ingat lagi, tragedi tu malam sebelum raya. So daripada habis-habis kita buat discussion tu, saya rasa macam tak boleh lah. Bila kita pakai brand orang ni, kita tak boleh nak buat sesuka hati macam brand tu kita punya. Walaupun kita tolong naikkan brand diorang, tapi walau macam mana pun diorang tetap own the brand. So daripada situ tercetuslah Mr. Daddy. Okey, sekarang ni kita tengah gaul tender. Okey. So tender-tender yang ada dalam ni semua macam saya cakap tadi, kita pakai the real tenders. Okey, sebagai contoh kalau nak tengok, okey, ini size the real tenders lah. Yang mana dekat setiap ayam hanya ada 2 sahaja. So that's why dia tak murah. Dia tak murah, memang tak murah. Compare to daging ayam, dada ayam lah. So dekat sini kalau kita nampak, kalau nampak urat putih ni, itu tender yang sebenar. Kalau tak ada urat putih ni, itu boleh jadi dada. So tender ni kalau kita tahu, kalau contoh kita makan steak ke ataupun kita makan western lah kan, dia bahagian tenderloin. So dia di bawah dada tu, di belah bawah. So macam sekarang ni saya tengah rendam kita punya tender dan juga ayam dalam tepung yang basah. So lepas kita rendam dalam 5 minit tu, kita terus masuk dalam tepung kering. Kita tak ada marinate Kita memang tak ada marinate langsung. Konsep kita nak fresh. So daripada supplier kita hantar ayam-ayam yang fresh ni, kita terus batter dalam tepung basah dan juga batter dalam tepung kering. Resepi tepung ni dalam keadaan desperate yang masa saya cerita tu, tiba-tiba jadi pula bila kita campur ni campur tu, buat rasa setelah beberapa feedback yang kita dapat, itulah tercetusnya resepi tepung tersendiri. Dalam tepung ni obviously kita ada tepung gandum, kita ada tepung jagung, kita ada paprika, kita ada serbuk cili, kita ada garam, main ingredient lah. Yang selebihnya tu ada special ingredient yang kita pakai lah. Okey, kita memang semua single coating saja. Ada sesetengah ayam goreng dia masuk air kosong. Lepas tu dia masuk lagi tepung kering. Kita tak ada. Kita just semua daripada tepung basah, tepung goreng, terus masuk kuali. Kalau kita nak tengok dia dah masak, warna dia akan jadi keemasan lagi sikit. Dan isi dalam dia pun kita boleh nampak dia akan jadi kekuningan sikit lah.
Saya sebelum start Mr. Daddy ataupun lebih dikenali sebagai F&B punya bisnes, saya merupakan IT dalam IT software industry. So saya punya experiences banyak dalam e-commerce, software dan juga saya merupakan trainer. So memang jauh lari daripada F&B ni sebenarnya. Daripada experience saya daripada Shopee, Lazada, to be honest. Lepas tu saya masuk ke software company macam StoreHub. Saya rasa korang kenal lah StoreHub Post System Company. Tercetusnya macam mana saya nak buka F&B ni daripada saya buka franchise orang tu lah. Saya tengok, so far Alhamdulillah sebenarnya F&B ni kalau lagi ramai orang rasa sedap, orang beli, sebenarnya it's actually a good business sebenarnya. Ada bisnes yang sangat bagus dan sangat menguntungkan. Okey, ayam goreng pula. Okey, kita punya ayam memang bersaiz 2 kilo ke atas. So that's why kalau korang boleh nampak, saiz dia memang gedabak macam ni. Especially tang-tang, kepak. Okey, daripada saiz tu memang kita boleh nampak lah. Dan setiap ekor ayam kita potong 9. Kita daripada dulu sampai ke sekarang memang potong 9 je lah. Untuk kita dapatkan kualiti saiz yang sama. Dan cara potongan tu pun supplier kita dah tahu dah cara potongan yang macam mana. So ayam goreng ni digoreng dengan tepung yang sama. Dia tak ada tepung berasingan. Tepung yang sama, cuma dia nak pastikan semua rata di seluruh ketul ayam ni, dia kena gaulan tu lebih sedikit. Dan bila masuk dalam fryer pula, masa dia lebih panjang sedikit lah berbanding dengan tender. Sebab tender ni hanya isi saja. So kalau kita overcook, nanti dia jadi tak sedap. Saya buka Mr. Daddy ni pun berpartner. Kita ada 4 orang partner. So bila kita awal-awal untuk 6 bulan yang pertama Mr. Daddy ni, Alhamdulillah sambutan sangat-sangat ramai. Alhamdulillah, syukur sangat. Tetapi dekat situ bila kita ada partner, kita beri kepercayaan. Sebab saya handle dari bahagian operasi dan marketing. The whole operation, marketing, staff dan sebagainya. Partner hanya handle bahagian finance. Okay, so bila 6 bulan yang pertama untuk kami street food kedai tepi jalan ni, Alhamdulillah kita orang dapat buat sebanyak RM500,000 untuk masa 6 bulan yang pertama. So daripada situ, sebab saya beri sepenuh kepercayaan kepada partner, sampai access bank, checker maker pun diberi kepada diorang laki bini. Okay, so mungkin itu khilaf saya lah. Saya pun mungkin terlalu percaya. Dan bila nak dekat hujung tahun, bila nak close account tu, saya rasa macam tak sedap hati lah. Sebab mereka selalu mengatakan setiap bulan, tak ada untung. Tapi kenapa bila saya tengok dalam account, RM500,000, mustahil tak ada untung, kan? So kita tengok daripada situ, kita kaji, selidik balik, kita siasat dengan accountant, memang ada penyelewengan lah dekat situ. Lagi satu juga khilaf saya, kita ni jenis banyak benda yang terjadi lah. Pada awalnya saya tak bekerja, memang saya concentrate on Mr. Daddy saja. Tapi setelah benda tu terjadi, saya terpaksa cari kerja sampai ke sekarang untuk saya build up balik Mr. Daddy. Sampai kita tak ada cash reserve langsung. Kita kosong. Untuk kita start Mr. Daddy ni, kita kosong. Itulah dengan bantuan isteri, bantuan keluarga dan sebagainya, gadai macam-macam, kita nak grow balik. Kita nak growkan Mr. Daddy ni balik, nak bagi orang kenal semula, insya-Allah. Itulah hasrat saya. Sebab apa? Orang mungkin tak pernah dengar dan tak pernah rasa. Kita nak orang rasa dan orang dengar, attract untuk datang kedai kita and bagi feedback. So, ini kita punya chicken tenders. Kita ada set A dan juga set B. Okay, set A, tenders kita 4 ketul dengan 1 signature sauce. Set B kita ada 8 ketul tender dengan 2 signature sauce lah. Okey, sauce ni yang kita buat homemade. Memang kita buat kat central kitchen kita. Dia punya ingredient pun ingredient premium, termasuk cupai mayo, kita ada yogurt, and kita ada lemon, garlic, dan kita ada lada hitam lah. Okay, dan lagi satu kita ada sos terbaru kita. Ini dipanggil sos suki. Dia inspired by suki sebenarnya. So bila korang rasa, dia memang pedas-pedas lemak. Untuk sesiapa yang nak mencari extra income lah, yang mana nak cari
daripada kerja biasa tu rasa macam tak cukup nak extra income, Mr. Daddy pun ada buka opportunity tu untuk siapa yang nak buka partnership program. Okay, kita tak panggil sebagai franchise lagi sebab kita tak ada licensing. So, untuk kita punya franchise program ni, siapa yang nak join boleh contact kita punya admin, dia akan reply kat situ. So, dia akan dapat full set store yang korang nampak ni, complete barang, boleh terus masak. Hanya korang perlu sediakan duit baki, staff, beli barang mentah dan juga sediakan tempat untuk meniaga. Itu yang paling penting. Dan jangan risau, staff tu bila dah ada, hantar kepada kita akan bagi training lah. Kita akan bagi full insentif punya training. Okay, Mr. Daddy kita ada 6 cawangan. Okay. Yang 4 cawangan tu Mr. Daddy HQ punya, yang berada di Taman Melati, Eco Selayang, Ampang Pandan dan juga Taman Lindungan di Bandar Sunway. Partnership punya kita ada di Selayang Baru dan kita ada di Setapak. InsyaAllah kita sama-sama kan naikkan Mr. Daddy dan kita sama-sama majukanlah kita punya produk Bumi Putra ni. So upcoming plan-nya is menu baru kita yang kita panggil sebagai Double Bite. Dia bunless burger, dia isi ayam, crispy, tengah cheese dan sos. Itu coming soon lah. Size dia memang besar lah. Dan upcoming plan yang seterusnya is kita akan jual tepung kita di end user. Salah satunya mission kita adalah kita nak minimizekan cost, kita nak maximizekan profit. Sebagai langkah yang selamat, that's why kita adakan stall yang mana kita panggil sebagai push cart stall. Semua benda kita simpan di sini dan kita letak di tempat yang strategik yang mana tempat tu legal. Okay, so harapan untuk Mr. Daddy ni, insya-Allah saya harap Mr. Daddy ni dapat berkembang dan dapat dikenali ramai, dapat diterima oleh tekak masyarakat kita lah. Bukan setakat itu saja, kita pun nak bagi orang di luar sana peluang juga untuk buka Mr. Daddy, untuk menjana income lebihan untuk kehidupan diorang. Mr. Daddy, one bite, one love.